Hai, saya nak kongsi lagi tentang pengurus tenaga berdaftar. Masih lagi dapatlah yang bertanya kepada saya tentang apa yang seorang pengurus tenaga berdaftar perlu tahu. Saya pernah buat video panjang tentang ni dalam YouTube, tapi tak apa, saya ulang sikit, saya ringkaskan. Saya cuba ringkaskan apa yang seorang pengurus tenaga berdaftar perlu tahu. Sebagai panduan yang paling mudah, pengurus tenaga berdaftar kena merujuk kepada Guidelines on Functions and Duties of RAM dekat bahagian Section 3. Section 3 ni dia ada menyatakan tugas-tugas seorang pengurus tenaga berdaftar ataupun fungsi-fungsi dan dia punya tanggungjawab dia. So tengok kat situ. Yang pertama apa dia? Melibatkan pengumpulan data dan juga membuat analisa data. So kena tahulah, kena belajar, dapatkan ilmu data yang dikumpulkan, apa analisa yang perlu dibuat. Biasanya orang buat analisa bulanan, tapi adakah ia cukup? Ada lagi. Apa yang dia perlu dikumpulkan? What kind of data to be collected? Energy related data, and what kind of analysis that you supposed to do? There are some kind of knowledge yang spesifik untuk apakah jenis data-data yang perlu apakah jenis analisa yang perlu dibuat. Ada. Itu ialah requirement dalam, kalau ikut standard ISO 501, keperluan dalam clause 6.3 dipanggil energy review. Memang dalam ISO 501 memang clause 6.3 melibatkan data, iaitu energy review process. Ada banyak item. So belajarlah apa itu energy review. But data analisis dalam tu, the best reference to me ialah requirements in the clause 6.3 energy review dalam ISO 50001. Itu yang pertama. Okay. Kena tahu apakah analisa data yang perlu dibuat. Ada. Okay. In my training, I do teach my participant on that. Datanglah training. Okay, mungkin bukan saya, mungkin siapa saja dia buat training. No problem. Yang kedua ialah, dia kata apa? Yang kedua, B, dia kata memastikan, to ensure the energy consumer implement energy management system, kan? Untuk memastikan pengguna tenaga melaksanakan sistem pengurusan tenaga berdasarkan guidelines on energy management system yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So maksudnya pengurus tenaga berdaftar tahulah apa itu sistem pengurusan tenaga. Kena ada pengetahuan dan juga know-how. Kena tahu apa itu sistem pengurusan tenaga dan juga tahu bagaimana untuk membangunkan sistem pengurusan tenaga. Sebab dalam keperluan akta, dalam peraturan-peraturan, okay, in the EECR, okay, keperluan untuk membangunkan dan melaksanakan sistem ialah selepas pelantikan pengurus tenaga berdaftar oleh pengguna tenaga. Maksudnya, pengurus tenaga berdaftar sepatutnya akan membimbing dan juga membangunkan sistem pengurusan tenaga untuk pengguna tenaga. So, kena tahulah apa itu sistem pengurusan tenaga. Kena belajarlah. Okay? Benda ini bukan shortcut. Okay? Tu yang ketiga pula, memastikan yang ketiga pula section 3C pula, memantau pelaksanaan sistem pengurusan tenaga oleh pengguna tenaga dan juga memastikan to arrange energy management committee meeting 4 kali setahun dan kena buat minute, dan juga untuk arrange management review meeting setahun sekali, wajib. So setahun ada 4 meeting. So tak kena tahulah apakah agenda. Kena buatlah agenda committee meeting, apa agenda dia. Kena tahulah apa agenda management review meeting. Kena tahulah macam mana nak buat minutes mesyuarat berdasarkan agenda setiap meeting, setiap mesyuarat tu. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat ialah dia kata kena menyediakan laporan to prepare energy efficiency and consumption report, okay, on behalf of the consumer, dan memastikan semua yang dilaporkan tu, maklumat data-datanya itu tepat. So kena tahulah untuk laporan tu ada guidelines on energy efficiency and conservation report.
So kena tahulah, kena study guideline tu, apa maklumat-maklumat yang perlu dilaporkan setiap tahun. Itulah RAM kena tahu lah, Pengurusan Negara Berdaftar kena tahu, sebab dia kena buat laporan, dia kena tahu lah apa nak dilaporkan, kat mana dapatkan maklumat, kat mana dapatkan data untuk laporan berkenaan. Okey, itu yang seterusnya lah. Kemudian yang seterusnya pula ialah untuk advice on energy saving measures. Advice, beri nasihat macam mana nak mendapatkan langkah-langkah penjimatan tenaga. Dia boleh merujuk kepada Energy Audit Report yang dibuat oleh juru audit berdaftar setiap 5 tahun sekali. Rujuk daripada recommendation tu, tengok dia punya list of energy saving measure, dia kena boleh rujuk untuk advice consumer yang mana nak buat, yang mana nak dilaksanakan. Kemudian setiap saving measure tu dia juga kena ikut peraturan, dalam ikut guidelines tu dia kena propose suitable measurement and verification plan, okay, of the setiap langkah penjimatan tenaga yang dicadangkan untuk dilaksanakan. Maksudnya dia kena tahulah apa itu measurement and verification plan. Apakah itu contoh-contoh best practice atau standard yang perlu dirujuk. Sebab dia nak review kan, dia nak cadangkan kepada komiti apakah MNV plan, measurement and verification plan sesuai untuk setiap energy saving measure. Kemudian dia kena tahulah apa itu energy audit report, sebab dia kena, saya rasa dia expected to review energy audit report yang dijalankan oleh juru audit berdaftar ataupun REA, Registered Energy Auditor. Dia kena tahulah apa itu energy audit. Even saya rasa dia pun akan diminta untuk katalah nak pilih energy auditor. Dia kena tahulah nak pilih macam mana. Itulah yang perlu tahu, RAM kena tahu. So RAM ni ialah dia tugas dia memastikan consumer tu comply to the akta. Yang seterusnya, yang seterusnya itu ialah lebih kepada mendapatkan maklumat, to collect data apa-apa yang diarahkan oleh Suruhanjaya Tenaga lah. So itu sajalah yang sepatutnya seorang pengurusan tenaga berdaftar perlu tahu berdasarkan tugas-tugas dia yang termaktub di dalam undang-undang yang diterangkan dengan jelas dalam Guidelines on Function and Duties of RAM. Itu yang asas. Itu yang baik saya ikut undang lah. Yang lain tu mungkin dia perlu tahu juga apa itu how to perform, okay, proper financial evaluation, okay, untuk to justify whether the investment is suitable or not. Sebab kadang-kadang langkah penjimatan tenaga ni melibatkan cost. So dia kena buat lah, okay, financial evaluation. Ini yang lain lah. Satu lagi pula saya rasa pengurusan tenaga berdaftar ni kena seorang yang very effective in communication. Dia boleh berkomunikasi dengan setiap peringkat, top management, middle management, executive level, different department, even up to the operation staff. So bagi saya secara umum itulah apa seorang pengurusan tenaga berdaftar perlu tahu. Okay? Apa yang dia perlu tahu ialah berdasarkan tugas-tugas yang dia perlu laksanakan ataupun function and duties that are already outlined in the guidelines on function and duties of RAM yang dikeluarkan oleh ST. Itu saja. Kira-kira banyaklah, tapi itulah asas dia. Asas kita bila kita sijil kita ni berdasarkan undang-undang, asas kita tu kena berdasarkan undang-undang tu lah. Yang mandai-mandai sebab ada yang RAM pengurusan tenaga berdaftar kata kat saya tak nak buat lah, saya tak nak buat sistem pengurusan tenaga. Saya nak buat report je. Mana awak belajar? Mana awak belajar? Kat mana awak kata boleh buat macam tu? Okey, kalau macam tu jangan jadi RAM lah, simple, jangan jadi RAM. Okey, tugas tu memang telah termaktub dalam undang-undang. Tak nak buat, tak payahlah. Simple as that lah. Okey, itu je sajalah. Ada tu pula RAM pula dia kata aku nak buat energy audit je. Okey, tugas energy audit tu bukan tugas RAM. Tugas energy audit tu adalah tugas juru audit berdaftar di bawah undang-undang, bukan yang RAM. Kalau boleh buat baguslah. Tapi tugas-tugas you sebagai RAM, if you want to be appointed sebagai RAM, you kena buatlah tugas-tugas RAM dalam undang-undang juga. Okey, itu sajalah. Okey, all the best semua. Semoga kita terus menambahkan pengetahuan dan juga untuk menambahkan pengetahuan kita untuk dapat berfungsi dengan baik sebagai pengurus tenaga berdaftar, insya-Allah. Okey, all the best semua.